ni Liza. Kata Liza, Casey, jangan sebut nama saya, ini nama samaran yang saya nak gunakan. Ada seorang kakak di tempat saya bertugas ni. Kejap Okey, ada seorang kakak di tempat saya bertugas ni yang saya tidak begitu rapat dan kenal sangat lah. Tapi dia daripada departmen yang lain. Dengar-dengar cerita daripada mereka di pejabat ni, ataupun katanya di office lah, mengatakan yang kakak ni adalah seorang tukang ubat, boleh merawat orang dan sebagainya. Kakak ni bertugas hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan bertugas sambilan. Jadi pada satu hari inilah kakak ni datang menghampiri saya dan katanya sambil memegang tangan saya. Saya ni tak pernah pun, Casey, bercakap dengan dia seperti secara peribadi lah. Hanya kadang-kadang ternampak senyum, itu saja. Tapi waktu tu kakak ni datang pada saya dan memegang tangan saya. Kemudian dengan nada yang lemah lembut dia kata, "Kakak rasa kau ni sakit agaknya." "Kau sakit tanya dia pada saya. Saya pun kata, "Sakit? Taklah kak, saya tak sakit pun." "Ya ke? Daripada mata kau, mata putih kau, kakak rasa kau ni sakit. Apa kata kau dapatkan rawatan ataupun kau tengok-tengoklah badan kau macam mana?" "InsyaAllah kak." Jadi sebelum ini orang cakap kakak ni tukang ubat semua, saya macam tak percayalah. Tapi bila saya dah terkena, dia kata macam tu, baru saya percaya. Mungkin ramai yang mengatakan kakak ni tukang ubat. Memang betul. Casey, yang hairan Casey, setelah kakak tu berjumpa dengan saya, dia pegang tangan dan bercakap dengan saya. Bila saya balik Casey, bila saya balik ke rumah, saya mula rasa sakit-sakit kaki. Kaki saya mula rasa berat. Kaki saya mula rasa sengal-sengal. Dan ada kalanya bila saya cuba solat, nanti saya tak boleh berdiri, sebabnya berdiri seketika dan membuat kaki saya terlampau lengur sangat-sangat. Sampaikan saya solat kena duduk di atas kerusi kecil. Jadi apa yang berlaku, katanya Liza, kakak tu datang lagi pada saya. Katanya, "Kau macam mana? Okey tak?" tanya kakak tu pada saya. Saya pun tercakap, "Oh tak ada kak, cuma kaki saya sakit-sakit sikit." "Kan aku dah cakap dengan kau, kau ni tak sihat." Kemudian saya pun malas nak layan. Saya pun tanya lagi soalan. "Macam mana kakak tahu saya sakit?" "Engkau tak nampak, tapi aku nampak ada benda berpaut dekat kaki kau." Saya dengar Casey, satu takut, yang kedua meluat sangat. Jadi saya pun senyum, "Terima kasih kak Dan dia ni macam mengharapkan yang saya dapatkan khidmat dari dia. Tidak. Setelah kejadian itu, saya bersama dengan ibu saya telah pun pergi pada waktu itulah Masjid Hajar Rahimabi untuk dapatkan rawatan, berjumpa dengan seorang ustaz di sana. Saya ingat lagi, bila sampai di sana ni ramai orang beratur Casey nak berubat. Saya antara mereka lah. Ada bila masuk dalam saja dekat satu bilik, dengar terpekik-pekik, menangis, meraung. Rasanya seram pula. Bila tiba giliran saya, ibu saya pun beritahulah ustaz tu tentang apa masalah yang saya alami. Pendengar Ria 897. Ustaz tu periksa dan memang benar. Kata ustaz tu kepada saya. Katanya dari apa yang dia boleh rasakan, ada benda berpaut pada kaki saya. Dan benda ni bukanlah benda yang mungkin dari luar datang berpaut. Tapi ini adalah benda yang bertuan. Seseorang hantar untuk melekat dekat kaki saya. Dan setelah ustaz tu membaca dan cuba apa yang boleh dia lakukan, alhamdulillah Casey, kaki saya pulih. Pulih sangat, ringan, boleh berjalan macam biasa. Dan kebetulan Casey, beberapa hari kemudian saya ternampak kakak yang sama. Saya jalan dan saya senyum. Dia tengok saya, dia tenung, dia jeling dan terus pandang ke arah lain. Masya Allah Casey, sampai gitu sekali nak dapatkan pelanggan. Terima kasih dan selamat tengah malam.